Sebab tu ini bukan masyarakat ulul albab. Saya kita kempen tuan-tuan, supaya kita diperoleh, kita tak mau buat tempat ulul albab, kita nak buat masyarakat ulul albab. Masyarakat yang boleh menilai, membetulkan antara yang dapat bezakan antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hukuman mati. Allah kata, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas adalah suatu kehidupan, wahai ulul albab. Tuan-tuan, bunuh balas, orang bunuh orang, kita ambil dia, kita bunuh dia balik. Bila kita bunuh dia balik, apa yang kita tengok pada depan mata kita, suatu kematian telah berlaku. Tetapi ulul albab melihat suatu kehidupan sedang berlaku. Sebab diselamatkan kehidupan manusia dengan dibunuh pembunuh. Tuhan kata, bagi kamu pada hukuman bunuh balas itu kehidupan, wahai ulul albab. Sebab itu tak jadi ulul albab ni jika kita tidak dapat memahami perkara yang di sebalik daripada itu. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila baginda bangun tengah malam sebelum tahajud, baginda akan lihat ke langit. Baginda membaca firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Nabi tengok, Nabi akan kata, Nabi baca firman Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, tanda-tanda kebesaran Allah untuk golongan ulil albab. Ahli-ahli fikir fikir juga, tapi fikir tak matang. Ulul albab fikir sehingga dapat menyelami hakikat yang sebenar, yang Allah nak, fikiran yang boleh membawa manusia selamat di dunia dan akhirat. Kalau selakat nak selamat di dunia dan nak jadi calon pilihan raya ya, belum lagi ulul albab. Selamat di dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitulah orang-orang yang mengingati Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri dan duduk dan sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Bukan fikir saja, fikir yang diikuti dengan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Kemuncak manusia dalam hidup, dalam fikirnya, mestilah selamat daripada api neraka. Allah kata, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah kepada Allah, berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesiapa yang Allah berikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allah kata, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tak dapatlah ingat hal ini melainkan ulul albab. Sebab tu tuan-tuan, kita kempen orang kita, pengajian-pengajian kita, supaya manusia ni berfikir dengan cara yang matang.